Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadib, A19448. Kini saya berada di Pulau Redang. Atau untuk lebih spesifiknya, sekarang saya berada di Little Maldives. Jadi, apa yang terlintas di fikiran saya ialah kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan Nun. Jadi, itu adalah kisah agung yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah agung yang disebut-sebut dalam Al-Quran iaitu kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus diutuskan untuk berdakwah kepada kaum-kaumnya, tetapi Nabi Yunus diuji iaitu dengan kaumnya yang ingkar dan degil dan tidak menerima dakwah Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus berasa sedih, berasa putus asa. Lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Yunus pun menaiki sebuah kapal dan bersama dengan anak-anak kapal yang lain, dan mereka dilanda sebuah badai ombak yang besar. Jadi mereka perlu buat undian untuk mengorbankan salah seorang daripada anak kapalnya. Lalu undian pun dibuat dan Nabi Yunus dipilih untuk terjun ke dalam laut. Jadi apabila Nabi Yunus pun terjun, maka bermulalah mukjizat agung Allah Subhanahu Wa Taala apabila ikan Nun menelan Nabi Yunus alaihi salam, dan Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, iaitu kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus terus insaf dengan perbuatannya dan meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Yunus pun meminta doa kepada Allah, dan doanya ada dalam ayat Al-Quran, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, ya Allah, aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi Allah pun dengar permintaan doa Nabi Yunus. Lalu ikan Nun pun memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah, longlai dan tidak bermaya. Lalu Allah menumbuhkan satu pohon untuk menaunginya, untuk menutupinya, untuk menjaga Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus pun akhirnya pergi kembali kepada kaumnya untuk melakukan dakwah, dan akhirnya mereka semua beriman. Jadi kesimpulan daripada kisah agung Nabi Yunus ni ialah, walau bagaimanapun kita ditimpa musibah, kecelakaan dan sebagainya, kita perlulah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah minta pertolongan daripada Allah, taubat semula, cari Allah. Kita amalkan doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi itulah saya rasa perkongsian saya sepanjang saya berada di Pulau Redang ini. Kerana itu, Allahu a'lam.